Gaji sekitar RM2,000 boleh letakkan item 1 dinar ni sebagai target pertama. 84% rakyat Malaysia tak ada simpanan kecemasan 3 bulan gaji, bukannya sebab tak boleh menyimpan, tapi kaedah simpanan yang membuatkan simpanan susah nak kekal dan juga mudah bocor. Kalau tak berjaya nak menabung dalam bentuk duit, menabunglah dalam bentuk emas. Dekat tangan saya ni adalah 1 dinar yang mana beratnya adalah 4.25 gram. Hari ini bernilai sekitar RM2,800. Dengan 3 keping 1 dinar ni sesuai dijadikan target simpanan dana kecemasan 3 bulan gaji untuk mereka yang gajinya sekitar 2 hingga ke RM3,000. Cara yang paling mudah, murah dan juga paling selamat untuk kita konsisten menabung emas adalah melalui akaun GAP ataupun Gold Accumulation Program Public Gold. Bagi yang ada gaji tetap bulanan, boleh terus set auto debit setiap bulan daripada akaun bank. Bila set auto debit, confirm akan auto menabung. Jadi lebih cepat untuk adakan dana kecemasan dalam bentuk emas. Jadi bagi yang belum mulakan simpanan, boleh tinggalkan maklumat untuk saya bantu. Jemput follow profil saya untuk banyak lagi ilmu tentang emas dan juga kewangan.